40% itu adalah pulangan Daus dari Labu Emas. Bukan beli jongkong, bukan pergi kedai emas. Daus labu daripada phone je terus guna Versa. Jadi ini bukti real ya. Modal Daus dalam RM18,400 dan sekarang dia dah jadi sekitar RM25,000. Untung lebih RM7,500. Dan fund yang dilaburkan adalah Aham Syariah Gold Tracker Fund yang mana dia patuh syariah. Dan korang nak tahu apa yang best? Harga emas dunia sekarang tengah naik gila. 1 year return fund ni dah capai 60%. So korang bayangkanlah korang start daripada awal. Jadi kalau korang nak try, dah ada letakkan dalam link di bio. And download Versa, masukkan kod VDAUSDK dan cash in RM100. Korang akan dapatlah RM10 reward untuk new user benefit. Lagi lambat korang start, maka lagi mahal lah NT korang nanti. Daun pun dah tunjukkan bukti. So follow Daus untuk nantikan apakah update yang seterusnya. Jadi guys, nak ingatkan ini bukan nasihat kewangan. Prestasi lepas tidak menjamin future punya result. Dalam setiap pelaburan ada risiko. So pastikan korang kajilah tentang emas dan korang bersiap sedia untuk menghadapi roller coaster naik turun market nanti. Jadi itu saja daripada Daus. Jumpa lagi orang semua next video. Ciao.